Masa muda dulu, saya fikir kalau nak berjaya mesti kena ada rumah besar, kereta import, kerja jawatan tinggi. Sebab itu saya kerja siang malam, kejar KPI, simpan duit, beli hartanah. Hidup saya macam lomba lari tanpa garisan penamat. Tapi bila saya bersara, semuanya sunyi. Tak ada lagi panggilan urgent, tak ada lagi client meeting pagi-pagi. Masa tu baru saya tanya, apa sebenarnya makna berjaya? Ramai orang nampak kejayaan dari luar. Rumah besar, nama naik majalah, kereta bertukar setiap 3 tahun. Tapi saya pernah jumpa orang yang ada semua tu, tapi mata dia kosong, anak jauh, kesihatan merosot. Hidup dia nampak gah tapi jiwanya sunyi. Dan saya juga kenal orang yang rumah biasa, makan simple tapi anak-anak rapat, hati dia tenang dan tiap malam tidur lena. Tak kaya harta tapi kaya rasa cukup. Dari situ saya mula faham, kejayaan sebenar bukan tentang apa yang orang nampak, tapi apa yang kita rasa bila kita pandang ke belakang. Tapi itu baru permulaan. Dalam part 2 nanti, saya nak kongsi apa yang saya nampak sebagai definisi kejayaan selepas umur 60 dan mungkin ia juga boleh ubah cara kau tengok hidup sekarang.